Okey, dalam banyak-banyak pelajaran kan yang kita nak ajar kepada anak-anak, kepada student-student tadika dan sebagainya kan. Pelajaran apa yang paling penting Ji? Dalam tu Ji. Dia Paling yang terpaling lah. paling terpaling Ji. Alah, semua pelajaran pun penting, mana-mana yang bermanfaat kan, academic skill dan sebagainya, akidah penting lah kan. Tapi kalau satu pelajaran yang paling penting sekali, itu jelas sekali, kalau semua tu keseluruhan hidup lah, bukan di tadika je, daripada kita lahir sampai kita mati, macam-macam event yang Allah jadikan untuk kita, circumstances yang kita akan lalui, semua tu ujian daripada Allah Ta'ala, semua tu ada lesson learn. Tapi lesson paling pokok daripada segala-galanya ialah pelajaran apa yang kamu akan sembah. Kamu sembah siapa? Itulah pelajaran paling penting sekali. Itu kamu sembah Allah. Saya sembah Allah. Nombor satu. Kalau tak dapat ajar lain, at least itu. Betul. Dan kalau kita tengok kisah Nabi Ya'qub AS, sebelum tu kan, okey, saya nak tanya, kalau satu orang tu dia bilioner, bapa dia bilioner, datuk dia pun bilioner, kemudian dia dah nak mati dah, dia kumpul semua anak-anak dia, patut tak ditanya, wahai anak-anakku, apakah yang engkau akan makan lepas aku mati nanti? Patut tak ditanya macam tu? Tak patut. Tak patut kan? Patut. Tak payah risaulah kan, pasal banyaklah makanan kan, kaya-kaya kan, harta warisan pun banyak. Tapi ada satu orang ni, dia ni bilioner iman. Bapa dia bilioner iman, datuk dia bilioner iman. Dialah Nabi Ya'qub AS. Dia Nabi. Bapa dia Nabi Isa AS, Nabi. Datuk dia Ibrahim AS, Nabi, Rasul. Tapi apabila Nabi Ya'qub AS nak meninggal dunia, dia kumpulkan 12 orang anak-anak dia, dan dia tanya, ma ta'buduna min ba'di, apakah yang kalian akan sembah lepas aku nanti? Jadi alhamdulillah, dia gembira bila anak-anak dia semua berikrar tetap akan sembah Allah Ta'ala yang disembah oleh bapa datuknya Ibrahim, Ishak kan. Mereka berikrar. Puaslah hati Nabi Ya'qub AS. Jadi kita dan keseluruhan manusia dan anak-anak kita ni, anak-anak tadika, inilah pelajaran yang paling penting sekali kan, yang mesti diperolehi dalam apa pun kejadian yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Dan bila dah lalu semua tu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia, masuk je kubur, dah settle, orang dah tanam kita semua kan, datang 2 malaikat, tanya, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kamu sembah siapa?